China kantoi gunakan pusat data Malaysia untuk bangunkan modal AI diorang. Okey guys, baru-baru ini ada satu dakwaan daripada Wall Street Journal di mana mengatakan bahawa China telah menyelundup lebih 15 cakra padat yang setiap satunya lebih kurang 80 terabyte untuk melatih AI mereka menggunakan mesin pelayar AI di Kuala Lumpur. Kalau betul lah guys, dakwaan ini bukan soal teknologi dah, ini soal kedaulatan negara. Kita kena tahu data siapa, data apa yang mereka gunakan untuk bangunkan modal AI mereka. Kalaulah benar dakwaan di mana mereka menggunakan pusat data Malaysia, tak mustahil data rakyat Malaysia sendiri digunakan tanpa kita sedar. Malaysia baru je umum visi besar kita nak menjadi salah sebuah pusat data digital di Asia. Tiba-tiba dapat pula dakwaan di mana ada pihak tidak bertanggungjawab yang membenarkan pusat data negara kita digunakan tanpa saluran yang betul. Bayangkan kita bagi infrastruktur, kita bagi tenaga elektrik, kita bagi tanah tempat mesin apa semua untuk bangunkan AI mereka yang kita sendiri tak boleh kawal ataupun faham. Malaysia sepatutnya menjadi pusat data yang selamat, bukan pusat latihan untuk pembangunan AI bagi kuasa luar. Jadi kita berharaplah MITI kena pastikan yang pelaburan asing dalam pembangunan data ni tidak menggadaikan keselamatan digital negara kita.